Inilah rupa implan ataupun skru yang dimasukkan dekat dalam tulang. Saya nak share satu case implan yang pernah kita buat. Ini patient komplain gigi depan bahagian tengah ni. Dia pernah buat rawatan akar and then pernah buat crown. Masa dia datang jumpa kita, gigi ni dah goyang. Daripada X-ray dia ni memang nampak sebenarnya ada bone resorption kat sini. Compare dengan sebelah sini, yang ni tulang dia dah mengecut ke bawah. That's why gigi ni dia goyang. Nak kata goyang sangat mungkin tak lah. Tapi patient boleh macam tolak-tolak gigi dengan lidah. Tolak-tolak tu bergerak. Patient dah umur dalam 58, 60 macam tu. So dia cerita gigi tu masa dia muda pernah trauma main bola kalau tak salah saya. So terhantuk dengan bola. That's why gigi tu patah. Doktor recommend untuk buat root canal dan juga crown lah. So far Alhamdulillah selama 20-30 tahun kan dia guna gigi tu. Ada masalah sampailah sekarang ni baru ada isu. So that's why lah dia nak buat something dengan gigi tu. Takkanlah dia nak hidup dengan gigi yang goyang-goyang. Makan pun tak selesa. Nak bercakap orang pun tak selesa. So dia mencari solution. Gigi tu memang tak boleh nak diselamatkan lagi. Maka kita advise untuk cabut dan patient tak nak buat denture, patient tak nak buat bridge, so dia nak buat implant. So kita plan cabut gigi ni, lepas tu buat bone graft. Bone graft tu kita akan tambah tulang dekat kawasan yang rendah tadi. Kita buat surgery sikit, maksudnya kita kena buka juga gusi dia sikit and then kita kena buang tulang-tulang dia yang memang dah tak okey. Lepas tu kita tambah tulang tiruan tu. Ini adalah keadaan selepas kita tambah tulang tiruan. Patient buat benda ni under bius, so memang dia tak rasa apa-apa pun sepanjang prosedur. Dan ini adalah kawasan tulang tiruan yang kita tambah tu ditutup dengan gusi. Memang kena jahit dululah sampailah gusi dia ni sembuh elok cantik. Barulah kita boleh letak implant. So in the meantime, takkanlah gigi depan ni kan dah dicabut. Nak tunggu gusi tu sembuh, ambil masa yang lama kan. Kita pun letaklah dalam temporary pakai gigi palsu. Macam lebih kurang FRC supaya patient punya appearance masih lagi reliable untuk jumpa dengan orang. Ini adalah implant yang kita telah masukkan dekat dalam gusi patient yang dah sembuh. After 2 bulan. Lupa nak cakap tadi. Memang just nice, cantik sangat lah. Inilah rupa implant ataupun skru yang dimasukkan dekat dalam tulang tadi. Agak panjang lah, lebih kurang panjang gigi sebelah. Untuk implant ni biasanya kita akan tunggu dia healing lebih kurang 3 ke 4 bulan sebab kita nak ada oseo integration antara implant yang kita masukkan dan juga tisu ataupun saluran darah di sekeliling gusi tu. Selepas masukkan implant, kita tak akan letak terus dia punya crown permanent, tapi kita akan letak temporary crown dululah. Selepas 3 bulan patient datang, ambil x-ray, nampak dia punya stability pada implant tu, bolehlah ambil acuan untuk pasangkan crown kekal kepada patient. Belum ni patient pakai crown temporary, which is kita tebuk daripada depan ni tampailah supaya tak nampak pelik sangat. Tebuk sini untuk ikat pula. Untuk bagi crown temporary ni lekat dengan implant yang kita dah masukkan dalam gusi tu. Korang nampak cacak-cacak kat sini. Besi ni kita ambil untuk acuan sahaja supaya kita dapat guidance. Kita masukkan crown tu dengan pathway yang betul. Tak adalah patient balik dengan tercacak macam tu. Kalau tak macam mana nak makan. And then macam biasa kita akan pilih warna crown tu dan kita akan hantar pada lab. Kita dah buang temporary, nampak dia punya implant tu dah bagus. Dari dalam kita akan nampak macam ada lubang sikit sebab lubang ni kita akan pasang skru untuk lekatkan crown ni dengan implant yang ni tadi. Okay, so ni adalah hasil akhir dia. Crown yang dah kekal pada implant gigi tu. Lepas tu kita pun ambil lah X-ray. Ni adalah implant yang kita masukkan hari-hari yang pasang implant. Dan ini adalah implant yang dah complete dengan crown kekal. Tulang dia pun kat sini memang dah healing cantik. Sebab tadi kalau kita tunjuk yang first tu, nampak tulang dia macam mendek kan. Rendah kat sini kan. Tulang dia selepas bone graft after 5 ke 6 bulan lah macam tu. Tulang dia dah memang cantik. So, patient tinggal menjaga oral hygiene dengan baik. So, insyaAllah implant tu boleh berfungsi dengan baik. So, siapa-siapa yang ada masalah yang gigi goyang tapi tak nak pakai denture, tak nak juga trim gigi untuk buat bridge. So, salah satu caranya lagi untuk ganti gigi yang hilang adalah dengan cara pasang implant.